Okey, jom teman saya ambil cili sikit hari ni. Sikit kok, tapi banyak juga ni, bukan sikit lah. Kita petik semua cili yang dah masak. Termasuk yang baru-baru nak masak ni pun saya petik je. Sebab buah dia ni dah terlalu banyak. Kalau cili yang cili padi tu dia sampai bertaburan jatuh dekat atas tanah tu. Sebab dia dah terlalu banyak. Dan cili-cili tu pun dia tumbuh-tumbuh je mata-mata tempat. Jadi saya tak tanam, saya jaga je lah. Kalau saya tengok dia tumbuh, saya cabut rumput, saya bagi baja dia, saya jaga je lah dia sehabis baik. Sebab kalau saya tanam, tak jadi yang saya tanam tu. Banyak yang saya tanam tak jadi. Jadi ini yang tumbuh, tak tahu dah dia tumbuh sendiri. Jadi saya jaga je, yang itu menjadi sangat. Kalau yang saya tanam elok-elok, saya semai dari biji, dia selalu tak menjadi. Itu yang buat saya stres. Okey, jadi apa yang tumbuh ni kita jaga sehabis baik. Dia jadi pula macam ni dan cantik. Tengok daun dia pun hijau pekat macam ni. Itu menandakan dia cukup subur, cukup zat, cukup vitamin saya bagi supaya dia orang ni membesar dengan sihat. Cantik ke? Strawberry. Ini cili padi saya. Kalau tengok dekat-dekat sebenarnya banyak je bertaburan dekat bawah tu. Burung pun dah tak larat nak makan dah sebab dia banyak sangat. Asal dia daripada satu pokok, sekarang dia ada 5 pokok. Itu pun saya tak tanam, dia tumbuh sendiri je. Mungkin burung yang tolong tanamkan. Sebab saya tak ada benih ni dan tak tahulah dia tumbuh je. Ini yang pokok terbaru. Dia dah masak juga dia punya buah. Saya ambil je. Tengok meriah je buah dia kan. Daun dia pun lebat, hijau pekat ni. Memang kita tengok pun seronok lah. Jadi suami saya cakap seronok tengok cili ni banyak. Tapi tak tahu macam mana nak makan dah banyak sangat. Okey, ini hasil yang kita dapat.